Bang. Ha? Review je motor saya. Review? Motor apa? Boleh lah. Jom. Okey. Seperti permintaan ramai. Minta kita review SYM Cruising 400 ni. Okey, untuk motor ni bersasarkan 399cc liquid cool single cylinder 4 valve, guys. Top max power motor ni 25 kW pada 6750 rpm. Dia punya max torque dia pula 37 Nm of torque pada 5000 rpm. Untuk bahagian depan dia pula dia buat kelainan sikit untuk headlight. Headlight dia didatangkan dengan naked projective LED headlight. Kalau kau boleh tengok, dia tak ada casing pun kat sini dan dia pakai projector headlamp. Sama juga dengan signal. Signal dia didatangkan dengan full LED. Bahagian depan dia pula, bahagian bawah, kita boleh tengok dia bukan pakai upside down fork, dia pakai periscope fork untuk bahagian depan. Scope sama. Okey, untuk saiz tayar depan dia 120 70 15. Untuk bahagian belakang, korang boleh tengok dia pakai LED tail light. So, memang cantik. Design dia nampak garis-garis macam ni kan. Okay, untuk signal dia pun dia pakai LED juga. Okay, untuk bahagian belakang, saiz tayar dia adalah 160 60 14. Suspension pula, dia pakai dual suspension. Okay, untuk motor 400cc memang common akan pakai dual suspension. Okay, motor ni didatangkan dengan TFT meter berwarna guys. Lagi satu, dia didatangkan dengan smart key. Untuk motor-motor 400cc, mana pakai kunci dah sekarang. Semua pakai smart key. Dan dia didatangkan dengan dua set kompartmen. Ada kiri dan juga kanan. Motor ni dengan ketinggian 785mm. Untuk orang yang tinggi 165mm dan ke atas, tak ada masalah. Okay? Sikit-sikit je. Tak ada problem apa pun. Okay? Dia punya tangki minyak dia 14.5 liter. Untuk motor 400cc dapat 14.5 liter, tak ada masalah untuk jalan jauh. Untuk safety features dia, apa dia bagi? Dia bagi ABS depan belakang, dia bagi traction control dan juga dia bagi dashcam depan dan belakang. Yang mana berminat dengan motor ni, boleh scan QR code dekat bawah ataupun boleh datang ke Dharma Motor Ceras. Bye. Bang, siap bang review? Terima kasih